Full memory saya. Kita masuk lagi ke sini lagi. Guys, sekarang kita nak masuk rumah hantu guys. Rumah hantu dekat Shah Alam ni guys. Kita tengok keberanian kita dekat rumah hantu ni. Ini hantu-hantunya ni. Kita dah masuk dulu. Ini hantu dia. Inilah guys, permulaan kita nak masuk ke dalam ni guys. Kita nak cuba kekuatan nak kenyang je ni. Ni dia yang menggantung-gantung. Dah muda dah guys. Kita kena tunggu orang-orang masuk dulu baru kita masuk guys. Nanti kita bantu orang-orang ke. Agak seram-seram juga ni guys. Ni dia. Ya. Tak tahu ada orang tak ada orang dalam ni. Nanti aku masuk seorang nanti apa jadinya. Ya. Tak apalah, kita masuklah. Kita kuatkan kekuatan kita dulu ni. Ini macam tak ada orang ke ni. Ya kan? Tengok macam-macam bunyi dah. Baru kita naik tangga guys. Ni dia. Wow. Ini betul-betul sunyi guys. Dah seorang macam ni sunyi pula tu. Kan? Tak apalah, kita tunggu sini dan bunyi gagak, burung gagak tu ni guys. Dah bunyi burung gagak sini. Ini kita nak masuk ni kuat tak kuat ni. Ya kan? Macam-macam dah bunyi. Tapi ada yang nak masuk dari luar tadi. Tak ada yang masuk-masuk lagi. Ni dia. Dari atas. Siapa-siapa yang kuat-kuat nyali dia, bolehlah masuk sini guys. Ya kan? Tapi itulah kekuatan. Harus kuat ini. Kita masuk ini pintu dia. Pintu masuk guys. Tu dia. Ini bermacam-macam bunyi guys. Ni tengok bunyi burung gagak. Ni burung gagak ada atas. Ya kan? Bunyi dia. Macam-macam bunyi dalam. Angin pun agak sejuk-sejuk begitu guys. Ya. Apa? Tengok. Dia dah bunyi-bunyi macam-macam ya. Ni dia. Ya. Ada dah selalu guys. Dalam. Kita harus kita masuk lagi ke dalam. Macam ni lah guys. Wow, ini dia. Wow, apa tu? Ini dia. Ini dah keluar asap guys. Keluar asap dia. Ni lagi. Ni macam ni dia. Ni memang agak seram-seram basah ya. Ini dia kena potong leher dia naik kuda ni. Kepala dia tak ada guys. Kan? Tu dia. Memang agak tu juga. Ini dia dah gantung diri guys. Dah kena gantung ni hantu ni. Dia dah kena gantung. Tapi orang tak dia masuk guys. Aku paling depan orang ni. Ini dia. Macam-macam ni. Ini aku lagi dalam ni. Wah, bunyi. Lemari ni buka sendiri guys. Ini lagi. Ini dah bergoyang ni. Ni kepala dah tak ada ni, dah bergoyang ni. Tu dia. Kepala dah tak ada, dah bergoyang. Ini kepala dah kena tanggal. Ni api bawah dia. Masuk lagi. Tengok ini dah. Ini pun ada lagi kena tarik. Dan
dia kena tarik situ guys. Si pun dah kena tarik dia. Full memory saya. Kita masuk lagi ke sini lagi. Dia kalau masuk untuk orang mungkin agak seram juga kan. Tapi ada orang masuk ke belakang kita lagi, tak ada seram sangat. Banyak menggantung ni. Ni dah kena sangkar dia. Jangan tengok. Ini lampu dia mati-mati macam ni guys. Tu dia. Ini kaki dia ada keluar-keluar ni guys. Macam ni nak masuk orang ini. Lampu dia mati-mati guys. Lampu mati-mati kat sini guys. Tengok gelap. Gelap-gelap macam ni guys. Kan? Lama pula dah hidup ni. Ni. Saksi dia. Hai. Tengok gelap ini. Gelap guys. Ini juga dengan itu dia. Macam ni. Ini lagi. Itu banyak ni. Yes. Seram-seram ni. Seram ni bang. Tengok macam-macam ni seram ni sini guys. Gila dia itu keluar ni guys. Dia kejar-kejar tadi aku jadi takut juga. Tak apalah. Aku keluarlah juga. Tak tahan juga jantung aku. Ini guys, rumah hantu ini yang berada dekat ICT Shah Alam guys. Memang mula-mula kita masuk tak adalah seram-seram, kata okey lagi masuk ke dalam. Masa dah penghujung-hujungnya dia pula ada yang kejar kan. Orang pula pakai baju hantu dia kejar kita. Itu aku pun tak tahan juga. Dengan aku seorang yang lain dah lari semua, dengan aku seorang dalam aku pun cepat-cepat aku keluar, aku tak berani lama-lama. Guys, dah kena jer. Oh hantu, tak takut abang? Cepat ni mai bagi dulu. Nanti bagi duit. Oh abang berani, abang tak sangka pula. Seram begitu abang berani. Jas. Oh, dah. Berani abang pula. Berani. Kita pun agak takut sikit tengok dia. Oh berani. Nah di depan Momoya dia ini, hantunya ini.